Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ni aku nak kongsikan pengalaman pertama kali aku jejak kaki ke Sabah, negeri di bawah Bayu. Dalam trip kali ni, aku sempat singgah ke titik paling utara di Borneo dan juga merasakan makanan laut yang segar. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita mulakan perjalanan ke Sabah. Jom bantu aku share, like, subscribe dan follow juga di media sosial yang lain supaya korang tak terlepas video menarik yang akan datang. Terima kasih atas sokongan korang selama ni. Korang memang awesome. Kalau korang nak ke Sabah, banyak pilihan flight dari KLIA ke Kota Kinabalu. Untuk trip kali ini, aku ke Sabah atas urusan kerja ke Kudat. Jadi kita orang landing di KK dulu. Perjalanan dari KLIA ke KK lebih kurang 2 jam sahaja. Sempatlah tidur kejap, tapi aku memilih untuk duduk di tepi tingkap nak layan pemandangan. Alhamdulillah cuaca cun habis sepanjang penerbangan dan akhirnya sampai juga aku di Sabah. A few moments later. Untuk ke Kudat, kita orang sewa kereta dan pandu sendiri. Dalam perjalanan tu, perut pun dah mula berkeroncong, jadi singgah sekejap di Marina Cafe. Sejujurnya, tak tahu pun nak pergi mana sebenarnya, main redah je. Kawan aku cakap dekat Sabah ni agak susah nak cari nasi berlauk macam di Semenanjung. Jadi, kebanyakan restoran ada menu masakan panas. Kita orang pun try lah nasi ayam penyet dan nasi geprek, dan yang menariknya dekat setiap meja mesti ada kicap pekat yang legend ni. Minuman pula aku order cincau susu. Sedap jugalah untuk dekat aku. Puas hati makan, tenaga pun dah recharge, jom gerak ke Kudat. Perjalanan ke Kudat ambil masa lebih kurang 3 jam lebih. Tapi sebab pemandangan sepanjang jalan memang syok, tak terasa lama pun. Rasa throwback pula masa kerja di Sarawak dulu. Aku memang suka drive sambil layan lagu tempatan. Sekarang kita berada dekat macam kawasan R&R lah. Lebih kurang sejam kita sampai Kudat. Jom kita tengok. Akhirnya sampai juga ke Kudat. Dah alang-alang sampai, kita orang terus ke The Tip of Borneo, titik paling utara di Borneo. The Tip of Borneo ni tempat wajib kalau datang ke Kudat. Tanah tinggi yang dramatik ni adalah tempat pertemuan Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Dengar macam epik kan? Matahari terbenam dekat sini memang luar biasa cantik. Dan kalau korang nak sampai ke hujung betul-betul, kena jalan kaki sikit sebab kenderaan tak dibenarkan masuk. Jangan risau, tak jauh mana pun. Dekat hujung tu ada bendera Malaysia dan glob besar. Jadi, bolehlah bergambar buat kenangan. Hari ini merupakan kali pertama aku jejak kaki di Sabah. Perjalanan daripada Kota Kinabalu pergi ke Kudat ni mengambil masa lebih kurang 3 jam. So sepanjang perjalanan tu kita orang ada berhenti beberapa kedai makan lah. Macam contoh satu tempat tu kita berhenti di, aku rasa masih lagi di Kota Kinabalu kot. Macam aku try ayam geprek dan kawan aku try ayam penyet. So memang ada sedikit perbezaan lah. Mungkin dekat sini tempat aku try itulah dia lebih rasa macam
paprik sikit. Mungkin disebabkan ada limau purut tu lah. Sama je dengan ayam penyet. Kalau macam di Semenanjung, ayam penyet tu mungkin sambal tu sedikit pedas lah. Sepanjang perjalanan tu kita orang ada berhenti dekat Speed Mart. Apa aku boleh katakan, sepanjang perjalanan ni memang banyak gila Speed Mart di tepi jalan. Speed Mart ni mungkin dah jadi pasar yang besar, pasaran yang luas di sini. Bila dah sampai di Kudat ni, kami sempat jugalah singgah di satu kedai sup tulang Fendi yang berhampiran dengan hotel yang kita orang duduk ni. Kat situ not bad. Kali pertama juga aku makan mi basah yang warna putih macam mi Hailam. Mungkin macam Chinese style punya mi lah kot. So rasanya not bad. Bagi aku is okay, tapi agak sedikit plain lah. Dekat situ juga aku ada belajar satu perkara. Aku ada nampak dekat menu tu air kicai. Aku tanyalah air kicai ni apa. Rupanya air kicai ni adalah air limau amoy. Apa amoy tu? Amoy tu asam boy kalau dekat sini dipanggil. So aku pun baru tahu. Dan sempat jugalah kami singgah di Tip of Borneo, yang merupakan titik paling utara di Malaysia yang berada di Kudat. Keesokan paginya, kita orang gerak ke Pasar Besar Kudat untuk borong hasil laut. Kalau dah sampai sini, rugi kalau tak beli ikan bilis. Harga memang berbaloi dan semuanya fresh. Kalau beli, jangan lupa minta diorang bungkus elok-elok supaya senang nak bawa balik nanti. A few moments later. Pada hari yang sama, kita orang terus bergerak balik ke KK dan terus ke Anjung Kinabalu. Tujuan kita orang pergi sini sebenarnya nak survey kuih muih yang best dekat sini. Banyak benda menarik dekat sini, tapi aku tak explore sangat sebab dah kepenatan. Kalau korang suka kuih, boleh datang sini dan cuba sendiri. Dekat sebelah Anjung Kinabalu ada satu pot menarik iaitu Todak Waterfront. Kalau datang Sabah, ramai yang recommend makan seafood dekat sini sebab semuanya fresh. Ini suku kepala. Ini suku kepala. Betul tak? Konsep dia mudah, korang pilih seafood, timbang dan pilih jenis masakan yang korang nak. Pilihan makanan laut dekat sini memang buat rambam mata. Ikan dan udang pun besar-besar belaka. Masa tunggu makanan sampai, aku perasan ramai juga pelancong Korea datang sini. Paling best, peniaga dekat sini pun ramai yang pandai cakap Korea. Memang betul-betul mesra pelancong. Bila makanan sampai, nikmatnya. Rasa seafood yang segar ni memang lain macam. Jadi inilah pengalaman pertama kali aku ke Sabah. Satu trip yang memang best dan penuh dengan makanan yang unik. Kalau ada rezeki, confirm aku akan repeat lagi datang ke sini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa di video seterusnya.